Berita gembira buat ibu-ibu yang bersusah payah menyediakan makanan untuk berbuka bagi suami, bagi keluarga kita. Berita gembira buat bapa-bapa yang susah payah membelikan makanan untuk menghidang supaya isteri dan anak-anak boleh berbuka. Dan berita gembira bagi mereka-mereka yang menyediakan memberikan apa jua jenis juadah untuk orang lain berbuka puasa. Dalam satu hadis yang sahih riwayat daripada At-Tirmizi daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW telah bersabda, hadis yang sahih riwayat daripada Tirmizi, Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang memberikan makan untuk orang untuk berbuka puasa, maka dia akan dapat pahalanya sebiji-sebiji, mithlu ajri. Ghairu annahu la yanqudu min ajri sa'im asy-syai'a, dan tidak akan dikurangkan, la yanqusu min ajrihi syai'ah, sikit pun tidak dikurangkan. So kita imagine kan, ibu-ibu yang susah payah siapkan makanan supaya suami dia, mungkin mak ayah dia boleh berbuka puasa. Sebiji-sebiji pahala sendiri puasa pun dapat, pahala orang lain, anak-anak kita, suami kita, pasangan kita, mak ayah kita yang berpuasa, kita juga dapat pahala sebiji-sebiji. Suami-suami, ayah-ayah belikan makanan untuk keluarga, kita pahala puasa pun kita dapat pahala yang mereka juga sebiji-sebiji kita akan dapat. So sangat besar ganjaran dia. So ibu-ibu kadang-kadang tu susah kan, bekerja susah payah, balik rumah cepat-cepat masak makanan dan sebagainya, bergembiralah, ganjarannya sangat-sangat besar. Dan ganjaran buka puasa ni, bagi orang buka puasa ni, ulama bahas kan, dia kata dia bukan setakat kita bagi makanan penuh. Kalau kita bagi kurma kan, orang berbuka puasa dengan kurma tu, kita dapat ganjaran dia, kita dapat pahala dia. Kita bagi air, tak mampu nak beli makanan, kita bagi air, orang berbuka puasa dengan air yang kita bagi, kita dapat pahala tu insya-Allah. Dan kadang-kadang kita bagi buah, kita bagi kurma, orang tu tak makan sebab ada banyak yang lain kan, jadi makan yang lain, insya-Allah kita dapat ganjaran dia. Sebab Allah dikira ganjaran bukan atas apa yang orang tu buat daripada pemberian kita, tapi Allah bagi ganjaran based on apa niat yang kita bagi. Kita bagi dengan niat supaya orang boleh berbuka puasa, insya-Allah ganjaran Allah akan kita dapat. So buka puasa ni peluang untuk kita dapat ganjaran Allah ni, ajar daripada Allah ni sangat-sangat besar. Tak ada alasan sebenarnya untuk kita tak dapat kejayaan dalam bulan Ramadan ni, kecuali kalau kita tak berusaha langsung. Dan so insya-Allah ibu-ibu yang susah payah siapkan makanan walaupun penat dan sebagainya, puasa kan, siapkan makanan untuk keluarga, insya-Allah dapat ganjarannya. Dan ibu-ibu yang sedang tidak berpuasa sebab mungkin haid dan sebagainya, period kan, hidangkan makanan untuk suami, untuk keluarga kan, dapat ganjaran. Walaupun dia tidak berpuasa hari tu, tapi dia masih boleh dapat ganjaran puasa penuh orang lain. Dan betapa besarnya rahmat daripada Allah. So mari kita sama-sama kita sebarkan insya-Allah supaya semua orang dapat ganjaran. Semua orang tahun ini, Ramadan kali ini, Ramadan kita yang paling berjaya insya-Allah.